Untuk video sebelum ni aku tunjukkan contoh konsep gabungan LLM dengan TTS. Sekarang ni aku nak tambah ASR pula, which is untuk speech to text. Hai, Hai, apa khabar? nak makan apa Arya Berjaya? Kadang-kadang saya terfikir nak makan, tapi saya tak ada perut. Macam bodoh lah kan? Tolong explain KWSP tu apa? KWSP ni ejaan yang salah. Kamu maksudkan EPF ke? Kumpulan Wang Simpanan Bersara EPF tu sebenarnya simpanan untuk persaraan kita. Setiap bulan kena simpan sikit lah. Bila nak balik untuk persaraan, boleh ambil. Senang je. Macam mana nak renew road tax? Road tax ni, kalau nak renew, biasa kena jumpa pihak polis atau JPJ. Mungkin dia nak renew online ke? Saya tak pasti. Tanya dia je. Explain cukai e-filing. E-filing cukai ni senang betul. Buat online je. Kalau ada soalan, boleh call LHDN. Tapi jangan lupa, tarik tutup penting sangat. Kalau lewat, kena denda. Recommend nasi lemak sedap dekat Shah Alam. Nasi lemak dekat Shah Alam memang sedap. Tapi saya tak pernah makan. Kalau ada ramai orang kata sedap, mesti betul. Apa beza ASB dan tabung haji? Asmi Bank Islam, tabung haji tu untuk haji je. Kalau nak pergi haji, simpan dulu dengan tabung haji. Asmi macam bank biasa tapi ikut syariah. Senang je? Tak. Oh bukan, maksud saya ASB dengan tabung haji. Aduh, saya salah faham je. Saya pun tak tahu macam mana nak bezakan ASP dengan tabung hadir. Apa beza ASB dan tabung haji? ASB tu lebih kepada simpanan untuk orang Melayu je, tapi tabung haji tu khas untuk simpanan nak pergi haji. Kalau nak fokus simpanan jangka panjang biasa, ASB lah orang cakap lagi worth it. Tapi kalau dah ada niat nak haji, memang kena ada tabung haji juga kan? Okey, nak tanya cuaca sekarang ni macam mana ya? Alamak, sekarang ni Sepang lagi ribut petir bro. Panas gila tu, 28 darjah tapi rasa macam 35 darjah. Meleleh lah weh. Angin pula tak bantu sangat sebab kelembapan 88%. Lembab nak mampus. Okey, saya sekarang tengah nervous nak interview. Chill bro, nervous tu normal je. Just jawab ikut yang kau tahu. Tak payah fikir nak bagi jawapan perfect sangat. Kalau tak jawab langsung pun tak apa. Cakap je tak pasti tapi nak belajar. Good luck nanti bagi tahu macam mana. Explain algebra macam budak form 2. Algebra tu basically ganti nombor dengan huruf lah. Contoh kalau aku cakap X tambah 2 sama dengan 5, kau pun dah tahu Apa lah itu X ketiga inflation? kan? Susah sikit. Betul tu. Aku cakap memang versi sangat santai. Sebenarnya ada lagi yang detail, tapi kalau aku explain panjang lebar nanti kau Ringkaskan lagi sejarah pening. Melaka. Kau nak tahu part sejarah Melaka ni panjang sikit ceritanya. Mula tu para mesuara jumpa tempat tu sebab tengok kancil tendang anjing. Dan dia buat negeri dekat situ. Lepas tu Melaka jadi port dagang super gempak. Ramai pedagang India, Arab, China datang. Yang famous tu zaman Sultan Mansur Shah dengan Hang Tuah tu lah kan. Last kena tapau oleh Portugis tahun 1511. Tu je lebih kurang cerita dia. Okey, terima kasih.
Sama-sama bro. Harap membantu sikit. Kalau ada apa-apa lagi tanya je.